Uh, Air hujan kita siap dah. Pasang T. Antara perkara yang memang sangat disenangi apabila tandas di BB Campsite siap sepenuhnya. Ada 4 buah tandas yang kita bina, 2 untuk lelaki, 2 untuk perempuan. Di bahagian depan tu dah ada dengan pipe untuk mandi. Dan punca air itu daripada tangki. Tangki pun dah siap tersedia kita pasang. Okey, daripada tangki ni sehingga kini air masih lagi kita pump daripada sungai. Cuma kita tak di BB Campsite belum lagi pasang pipe daripada sungai untuk pump air. Cuma yang jelasnya tangki sudah siap sedia menunggu air masuk. Tangki pun kita bina dengan menggunakan konkrit agak kukuh dan saya yakinlah mampu bertahan lama dengan apa yang kita bina ini. Segala-galanya sudah tersedia untuk menerima pengunjung dengan tangki, dengan saluran air dan dengan pam sekali. Okey, ni kerja-kerja memasang pipe daripada pakar-pakar. Semuanya penduduk tempatan di Blokau Bukit yang menyiapkan kerja-kerja penyediaan tangki air di BB Campsite. Dan ini antara sumber air utama lah yang bakal menghidupkan suasana di campsite ini. Bila tangki sudah siap dan tandas pun sudah siap, maka tak lama lagi campsite ini akan dibuka kepada publik untuk tempahan. Ini selepas dicat bangunan tandas di BB Campsite, memang nampak kebersihan dia dan memang nampak sesuai untuk digunakan. Okey, jom kita masuk dalam tengok. Ni rupa siap sedia menerima tetamu. Ada pipe untuk mandi, ini tandas dan ada 2, setiap bilik tu ada 2 tandas. Kita boleh pecahkan untuk lelaki dan perempuan. Ada tandas duduk dan kita juga di sebelah tu bina tandas cangkung. Satu tandas duduk dan satu tandas cangkung di sebelah lelaki dan di sebelah wanita. Bahagian depan tu ada tempat untuk ambil air sembahyang pun boleh, nak mandi pun boleh.
Okey, dah satu kita buka tengok, kita tengok satu lagi. Bilik sebelah dia, bilik air sebelah dia. Sebenarnya sama je, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi tak perlulah. Cuma yang jelasnya kawasan ni dah siap sedia untuk menerima pengunjung-pengunjung yang bakal membuat tempahan, yang bakal camping di BB Campsite. Buat masa ni hanya satu unit tandas tapi meliputi 4 unit tandas dan banyak juga pipe dalam tu. Memang boleh selesai masalah lah sekadar camping untuk 50 peserta ataupun 60. Okey, sekian dulu topik saya hari ini tentang tandas. Jangan lupa subscribe Mang Outdoor. Konten saya lebih kepada penyediaan atau kerja-kerja yang saya nak buat di camp ini, sehinggalah camp ni beroperasi penuh. Nak tahu perkembangan, jangan lupa tonton. Dan lepas tonton tu like and comment lah. Okay, bye. Tinggal dulu.